Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita baca kitab Thimarul Jannah, Thimarul Jannah, ya. Buah syurga. Ni kitab tasawuf. Biasanya kitab Jawi Lama ni datang dari terjemahan kitab Arab. Berkata ia pengarang kitab ni lah, lazimkan olehmu atas kamu, hai saudaraku, yang dikasihi dengan menguatkan yakin kamu. Yang pertama kena kuatkan yakin, ya. Kuatkan yakin dan mengelokkan akan dia, sempurnakan yakin tadi. Maka bahawasanya yakin itu apabila kejap ia pada hati dan mengerasi ia atasnya, nescaya jadilah yang gaib itu seolah-olah dipandang akan dia dengan mata kepala. Dan pada ketika itu berkata oleh orang yang yakin, seperti berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana kalau pengarang kitab ni lah, kalau yakin tu dia kata hak gaib tu dia boleh nampak, ya. Hak gaib tu boleh nampak, seolah dia nampak dengan mata kepala dia, ya? Ini termasuk bab kasaf lah. Orang yakin sungguh bukan orang kata beri kasaf kat dia nampak benda gaib. Tapi roliknya orang alim ni dia tak ambil kasaf tu, dia tak mau nampak alam gaib, ya. Hanya orang jahil nak suka sangat tengok alam gaib ni. Orang jahil banyak suka. Tapi orang lain tak apa nak. Kadang-kadang orang alim ni apabila Allah Ta'ala buka alam gaib kat dia, dia minta orang tutup balik, dia tak mau tengok, ya? Tapi tak apa, kalau Allah Ta'ala yang buka alam gaib kat kita, tu tak apa. Kebanyakan kita ni jin yang buka alam gaib, ya? Khodam yang buka alam gaib kat kita. Itu kita bimbang boleh buat kita takut merosakkan kita. Jika dibukakan penutup nescaya tidak bertambah, aku akan yakin. Mana Sayyidina Ali kata kalau Allah Ta'ala buka hijab pun, dia keyakinan tak berubah, ya? Tak berubah yakin dia kalau Allah Ta'ala buka hijab sekalipun. Dan bermula yakin itu ibarat dia berkuat iman. Yakin itu ibarat dia berkuat iman dan tetapnya iman. Nombor satu, iman kuat dan iman tetap. Dan kejapnya hingga jadi ia seolah-olah bukit yang tinggi, tidak menggerak akan dia oleh syok dan tidak menggoncang akan dia oleh segala waham. Mana kita nak, kalau boleh iman kita nak biar kuat lah. Biar segala keraguan tak datang ziarah hati kita. Kita ni hidup banyak was-was, ya? Banyak sok, banyak zong, banyak waham. Kita ni keyakinan kita lemah sebenarnya. Kita tak sedar yakin tu lemah. Dia kalau boleh kita nak, seolah-olah kata macam gunung lah, ya? Tak bergerak dia. Angin ribut macam angin gunung tak bergerak, ya? Hingga tidak tinggal bagi syok itu wujud sama sekali. Maka jika datang ia dari luar ni, saya tidak mendengar kepadanya oleh telinga. Mana kalau keraguan mari di mana-mana pun, dia tak menggoyangkan yakin dia. Dan tidak paling kepadanya oleh hati. Dan bermula syaitan tidak kuasa ia akan hampir daripada empunya ini, yakin. Bahkan lari ia daripadanya dan terpada ia dengan selamat daripadanya, seperti sabda Rasulullah SAW. Dia begini, kalau orang yakin sungguh ni, dia kata sini, setan pun takut dengan dia, ya? Setan pun takut dengan dia. Macam contoh Sayyidina Umar lah, ya? Nabi kata Sayyidina Umar guna, bahawasanya syaitan itu takut ia daripada bayang Sayyidina Umar. Dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan syaitan akan jalan yang lainnya. Itu Sayyidina Umar, yakin yang sungguh. Syaitan pun takut dengan dia. Sebab kisah Imam Ahmad bin Hanbal, apabila raja panggil berubat sakit, tak silap Imam Ahmad bin Hanbal rasanya, dia atas selipar dia je. Selipar dia, wagi selipar dia orang baik dah. Nampak dah? Ada masa lain pula, lepas Imam Ahmad bin Hanbal mati dah. Ada orang minta tolong, di atas, ada orang lagi selipar lah. Lebih kurang gitu ceritanya. Dia takut dah, jin tak takut dah benda tu. Pasal kata Imam Ahmad mati dah. Nampak dah? Itu kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Selipar dia pun jin takut dah. Belum batang tubuh dia lagi.
Itu mukadimah yakin dah. Mukadimah yakin. Kena bermula yakin itu. Bermula yakin itu dikuatkan akan dia dan dielokkan akan dia dengan beberapa sebab. Yakin ni boleh jadi kemah, kukuh, boleh dicomel atas sebab-sebab tertentu. Ya? Ada sebab. Dia tak yakin tak mari sendiri gitu dak. Ada sebab yakin tu boleh kemah, boleh kukuh, boleh comel. Dan iaitu asal yang atasnya berkelim bahawa yang dengar akan hamba dengan hatinya, telinganya kepada menuntut dengar akan ayat. Sebenarnya ayat ni begini. Nak kuatkan yakin, kena baca Al-Quran, baca hadis. Al-Quran dan hadis yang melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa dia kemahkan, kukuhkan yakin kita tadi. Sini disebut didengarkan ayat-ayat dan hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran, baca hadis, kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melihat kamalnya Allah Subhanahu. Kamal tu sempurna Allah Subhanahu Wa Taala dan azimahnya, mana agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan kepada ketunggalannya, esanya Allah Taala dengan menjadi dan suruh dan kerajaan dan kekerasan dan atas benar, kemudian atas benar segala rasul dan kesempurnaan mereka itu, dan barang yang dikuat akan mereka itu dengan dia dua mukjizat, dan barang turun dengan yang melawani akan mereka itu. Makna dia yang pertama yakin kepada Allah Taala melalui ayat Quran dan hadis tadi. Kalau kita yakin dengan Rasul, ya, benda ni semua boleh menguatkan keyakinan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, adakah tidak memadai akan mereka itu bahawasanya kami turun atas engkau akan kitab yang dibacakan di atas mereka itu. Al-ayah. Mana dengan baca Al-Quran, baca hadis Nabi, dia boleh menambahkan keyakinan kita. Itu asas dia. Ya? Baca ayat-ayat menunjuk kebesaran Allah SWT, keagungan Allah SWT, baru menambahkan keyakinan kita. Yakin tu payah semua. Zahir mudah, cakap mudah belaka, tapi nak tanam keyakinan tu payah. Ya? Kita Abah biasa ambil contoh lah. Kalau kita sakit, kita berkata kat obat, tak berkata kepada Allah Ta'ala. Sakit, ambil vaksin, ambil obat. Soalnya, tak salah ambil obat. Kalau sakit, ambil obat tak salah. Tapi tak boleh percaya pada obat yang menyembuhkan kita. Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita. Masalah kadang-kadang, tak sakit ambil obat dah. Abang jumpa kawan seorang, dia kata, setahun sekali dia ambil obat flu. Macam sesama lah, tapi semua obat model baru ni. Setahun sekali dia ambil. Sakit tak lagi, ambil obat dulu. Betapa yakinnya kita pada obat. Percaya kita pada obat. Berobat boleh bantu kita. Itu yang bimbang sekali. Yang kedua yang boleh menguatkan keyakinan kita, ya. Menilik ia dengan mata iktibar pada alam gaib, pada langit dan bumi, dan pada barang yang menaburkan Allah Ta'ala padanya, daripada yang ajaib-ajaib perbuatan dan yang indah-indah kejadian. Mana apa? Mana dia kita melihat alam ni, keindahan alam, hebatnya Allah Ta'ala cipta alam. Semua kita tengok belah petang, langit macam bumi macam belah petang, indahnya cahaya. Itu semua menunjuk keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi matahari mula nak naik, perhati alam je. Kalau sebenarnya kalau kita perhati alam ni, dia boleh menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kadang-kadang nak setuju sikit, alam ni kalau Allah Taala tadak yang tadbir alam, berapa lama matahari boleh tahan? Berapa lama matahari boleh tahan? Matahari agak acul bu dah accident. Kereta kalau tak ada driver, dah dalam sekejap accident. Walaupun kereta boleh pandu sendiri pun, berapa lama boleh tahan? Tak ada accident lah dia. Ya? Tapi matahari ni berapa juta tahun dah. Tak accident, tak ada apa, tak ada cacela dia. Mereka ada penguasa yang kawal alam ni. Pasal dia tak berterabur, tak acel lebur.
sebab yang ketiga yang boleh kuatkan keyakinan kita, sebab yang ketiga bahawa beramal ia atas dituntut barang beriman ia dengan dia pada zahir dan batin. Mana amalan kita, ya? Amalan kita boleh menambahkan keyakinan kita, ya? Amalan yang bersifat zahir dan bersifat batin. Dan berkekalan ia pada demikian itu dan beri ia akan kekuasaan pada barang di sini dan kepada memberi faedah mengisyarat dengan firman Allah Ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula mereka-mereka mujahadah mereka itu pada kami selagi kami beri akan mereka itu segala jalan kami. Mana dia orang bersungguh beramal, Allah Ta'ala akan tambahkan keyakinan dia, ya? Amalan kita tadi, makin banyak amalan kita, makin kuat keyakinan kita. Makin lemah amalan, makin lemah keyakinan kita. Kita berhenti situ kitab ni. Sekianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.